Assalamualaikum. So hari ni saya nak cerita pasal warranty. Okay, memang kita ada provide warranty dekat kita orang punya customer. Selalunya customer akan dapat warranty 3 tahun kalau buat loan dengan bank. Setahun ni biasanya untuk loan kredit. Ataupun customer yang nak beli secara tunai, kita akan provide nak 1 tahun ke 3 tahun pun boleh. Sebab under cash buyer ni, kita tak add on untuk warranty. Dia kena tambah sendiri bergantung pada bajet dia. So memang banyak used car ada sediakan warranty, tapi setiap warranty dia ada perbezaan. Apa benda yang di cover, apa benda yang tak cover, saya akan listkan dalam video kali ni. Apa yang kita orang cover untuk korang kalau korang beli kereta dekat used car MAF Auto ni, dan apa yang kita orang tak cover selalunya. Okay, tapi sebelum tu saya nak ingatkan saya cerita pasal used car saya tahu. Used car lain saya tak tahu. Dia orang punya prosedur mungkin lain. Dia punya insurance cover untuk warranty pun tak sama dengan kita orang. Okay, yang ini adalah list apa yang kita orang cover untuk korang selama 3 tahun kalau korang beli kereta dekat used car kita orang. Kita ada cover bahagian engine, bahagian gearbox, ECU, ECM ni adalah computer box. Dan kat bawah ni kita ada pilihan antara nak aircon ataupun turbo. Yang mana kereta yang ada turbo biasanya kita akan cover lebih kepada turbo lah. Yang mana kereta tak ada turbo, kita akan cover dekat bahagian aircon. Okay, untuk 3 tahun yang kita cover tu unlimited mileage. Okay, kena faham unlimited mileage ni, kalau mileage kau kereta tu dah sampai 300,000, 500,000 dalam masa 3 tahun kau pakai tu pun tak ada masalah, boleh sahaja cover. Okay, tapi dekat sini dia ada tulis unlimited claim juga. So dalam masa 3 tahun kalau korang claim tu sampai 5 kali, 7 kali, tak ada isu. Cuma sekali claim maksimum boleh dapat 3,000, dan market value dia cover setiap barang mengikut harga recon punya barang, bukan harga baru tau. Prosedur nak claim mudah saja dengan kita orang. Korang boleh pilih mana-mana bengkel yang korang nak, tapi dengan syarat bengkel tu mesti berdaftar bawa SSM. Tak boleh bengkel dalam rumah, tak boleh bengkel bawah pokok yang tak ada berdaftar bawa SSM. Okay, so kau pergi je mana-mana bengkel. Bengkel tu kawan korang ke saudara korang punya bengkel pun tak ada masalah. Kau pergi saja masuk dalam bengkel tu. Andai kata dalam masuk bengkel kata ada isu yang tertulis dalam report yang saya listkan tadi tu, InsyaAllah anda boleh claim dengan mudah. Pasal tu customer kalau yang duduk jauh pun, luar daripada Negeri Sembilan pun, kalau beli dengan kita orang tak ada masalah pun. Kalau berlaku kerosakan pun, kau tak payah sampai ke used car kita orang untuk claim. Kau pilih yang mana-mana bengkel. Saya ajar kau orang cara kau nak claim. Mudah sangat-sangat. Kau boleh pilih sahaja kawan-kawan kau punya bengkel ke. Dalam bengkel tu kau dah boleh dapat dah claim. Dan ada customer-customer kita orang yang dah pernah claim untuk warranty, tak ada masalah. Alhamdulillah, semua mudah. Dia orang dapat segala claim dia dengan tulus. So part-part apa yang pula tak cover? Part-part yang tak cover adalah part-part yang melibatkan sensor-sensor, aksesori, lepas tu wear and tear. Benda tu memang tak cover. Tapi jangan risau, semasa korang test drive, kita orang akan suruh korang check benda-benda tu. Andai kata ada masalah sebelum korang ambil kereta, kita orang akan tukar dulu. Kita akan repair dulu, kita akan make sure benda yang korang complain tu kita dah selesaikan, baru kita deliver kat korang. Buat customer yang beli kereta daripada luar kawasan yang saya deliver, yang tak pernah tengok kan, biasanya saya akan bagi tempoh 24 jam dekat diorang untuk inspect kereta lepas saya deliver. Okay, so dalam masa 24 jam, kalau barang-barang yang saya cakap tak ada cover tu, kita akan bagi warranty juga. Kalau kata benda tu ada masalah dalam masa 24 jam, inform dengan saya akan bantu dapatkan claim korang daripada used car kita orang. So buat yang siapa yang nak beli kereta dengan saya, jangan risau. Harga on the road saya biasanya saya dah include sekali dengan warranty. So kalau rasa berminat nak mencari kereta yang terpakai dengan warranty 3 tahun yang saya janjikan, dengan syarat-syarat yang saya telah tetapkan, boleh contact dengan saya, Syahrin Sulaiman di MAF Auto. Caleg guys. Assalamualaikum.